Tuan-tuan sabar. Saya kata sekarang, dengar sayang, adalah kawalan kewangan. Tuan-tuan individu ke, tuan-tuan bekerja ke apa, kawal kewangan tuan-tuan. Sebab saya kata kalau orang berniaga, saya kan cerita baru ni cuti raya haji. Ramai orang pergi ke Thailand bercuti. Raya haji. Yang dulu saya fikir raya haji orang balik kampung lah uruskan ni. Tapi dah jadi trend. Orang Melayu ni cuti panjang ni semua pergi. Jadi saya kata, apakah tuan-tuan telah menyimpan cukup untuk setahun bagi keperluan tuan-tuan sebelum tuan-tuan pergi bercuti? Kan sebelum bulan Ramadan, saya dah pesan tentang krisis ekonomi ni. Bulan Ramadan siapa yang follow? Dekat sini siapa yang follow Ziarif Stream ketika saya bercakap ekonomi bahawa Malaysia kita akan kembali selepas Hari Raya dalam keadaan ekonomi terjejah teruk. Dan sebelum raya saya dah bagi tahu bahawa kekecewaan saya adalah kerana Perdana Menteri buat pengumuman khas tapi tak mengumumkan. Dia hanya umumkan harga di petrol dan harga petrol subsidi dikekalkan. Tapi Perdana Menteri tak umumkan bahawa selepas Hari Raya kita akan mengalami krisis ekonomi yang teruk. Lepas raya barulah meletup semua diesel naik harga. Sekarang saya ulanglah pesan tu bagi mereka yang dah ikut. Kawalan kewangan tuan-tuan. Itu yang jaga dulu, bukan hilang pekerjaan. Jangan takut terlampau jauh, yang dekat. Yang mana saya kata, benda yang tak perlu rekresi. Yang pertama tak perlu simpan. Saya kata kurang. Lepas tu tuan-tuan nak renovate rumah. Ya, rumah duit ada 30,000. Boleh renovate. Rumah boleh renovate sebab sekarang boleh duduk lagi. Renovate ni berarti mencantikkan rumah. Berarti tak perlu, tahan dulu. Tuan-tuan teringin nak beli satu kereta, tuan-tuan nak trade in kereta tuan-tuan, harga menurun. Tuan-tuan nak pinjam pula, nanti kos kewangan tuan-tuan bayar bulan-bulan. Jadi cash tuan-tuan simpan. Masa tu kan ramai orang marah kat saya kata jangan beli emas. Tengok sekarang macam mana berapa harga emas. Marah saya kata saya bagi nasihat jangan beli emas ni adalah satu benda yang tak masuk akal kerana emas tak pernah turun. Saya kata jangan kira. Kalau tuan-tuan baru duk tanya saya soalan. Saya kata simpan tunai lah.